Liverpool musim depan bukan lagi pasukan yang anda kenali, bukan lagi pasukan yang sabar membina serangan, bukan lagi pasukan yang bergantung kepada struktur positional play semata-mata, tetapi sebuah pasukan yang menekan tanpa henti, menyerang sebaik sahaja bola dirampas dan memaksa lawan membuat kesilapan dalam setiap fasa permainan. Itulah Liverpool apabila Andoni Iraola benar-benar menjadi pengurus baharu di Anfield, dan ini bukan sekadar perubahan kecil, ini adalah perubahan identiti kerana berdasarkan apa yang beliau lakukan di Bournemouth, kita sedang bercakap tentang salah satu sistem pressing paling agresif di Premier League. Selepas pemecatan Arne Slot, mesej daripada hierarki Liverpool sangat jelas. Mereka mahukan lebih intensiti, lebih agresif tanpa bola, lebih tekanan tinggi, lebih front foot football. Dan di sinilah nama Andoni Iraola muncul sebagai pilihan utama. Kenapa? Kerana di Bournemouth, beliau tidak sekadar membina pasukan, beliau membina sistem. Sebuah sistem yang menjadikan Bournemouth antara pasukan paling agresif tanpa bola di England. Lebih menarik lagi, walaupun kehilangan 3 pemain pertahanan utama, Dean Huijsen, Zabarnyi, Milos Kerkez, Bournemouth masih kekal sebagai salah satu pasukan terbaik dalam aspek defensive structure dan pressing. Ini bukan kebetulan, ini sistem, dan Liverpool nampak perkara itu. Untuk faham apa yang akan berlaku di Liverpool, kita perlu faham asas sistem Iraola, dan sistem itu dipanggil hybrid high press. Sistem ini bukan sekadar press tinggi, ia jauh lebih kompleks. Ia bermula dengan bentuk zonal pressing structure. Tujuannya tutup ruang tengah, paksa lawan bermain ke sisi, elak progresif central. Tetapi itu hanya fasa pertama. Sebaik sahaja bola dimainkan ke kawasan tertentu, sistem bertukar dari zonal kepada man-to-man pressing dalam beberapa saat sahaja. Ini yang menjadikan sistem Iraola sangat berbahaya kerana lawan rasa mereka selamat, tetapi sebenarnya mereka sedang masuk perangkap. Bayangkan, penjaga gol lawan menguasai bola. Striker Bournemouth tidak terus mengejar secara rawak. Dia membuat larian melengkung. Tujuannya untuk tackle. Tujuannya untuk memaksa hantaran ke satu sisi. Apabila bola bergerak ke sisi itu, trigger bermula. Seluruh pasukan akan menutup passing lane, mengunci pemain individu, menolak lawan ke touchline. Ini dipanggil wide trap system. Dan di sinilah Bournemouth sangat kuat kerana apabila lawan terkepung di tepi padang, mereka hanya ada 3 pilihan: bola panjang, back pass atau cross field pass berisiko. Dan apabila kesilapan berlaku, Bournemouth menyerang terus tanpa menunggu, tanpa reset. Bournemouth bukan sekadar nampak agresif, mereka benar-benar efektif. Antara data utama, Bournemouth ialah antara pasukan tertinggi PPDA, tekanan paling tinggi di EPL, antara tertinggi dalam high recoveries, antara terbaik dalam menutup build-up lawan, antara tertinggi dalam gol hasil turnover tinggi. Ini penting kerana ia menunjukkan satu perkara, pressing mereka bukan hanya gaya, pressing mereka menghasilkan gol. Dan ini sangat penting untuk Liverpool kerana Liverpool tidak mahu hanya dominasi, mereka mahu dominasi yang menghasilkan kemenangan. Apabila Iraola datang ke Anfield, perubahan besar ialah Liverpool tidak akan lagi sabar. Mereka akan menjadi pasukan yang lebih direct selepas regain position, lebih cepat menyerang ruang, lebih agresif dalam 5 saat pertama selepas bola dirampas. Ini sangat berbeza dengan pendekatan positional yang lebih terkawal. Liverpool akan berubah menjadi transition machine. Dalam sistem Iraola, 3 saat selepas winning ball adalah segalanya. Kenapa? Kerana ketika itu, lawan masih belum teratur, masih dalam posisi menyerang, masih terbuka di belakang. Sebab itu, Bournemouth sangat berbahaya. Bila mereka rampas bola, mereka terus menyerang. Tidak ada build-up panjang, tidak ada reset possession. Ini akan menjadikan Liverpool lebih cepat, lebih direct, lebih berbahaya dalam counter pressing transition.
Apabila Andoni Iraola benar-benar mengambil alih Liverpool, perubahan paling besar bukan berlaku pada formasi sahaja, bukan pada sistem asas sahaja, tetapi pada cara setiap pemain berfikir dalam setiap saat permainan. Kerana dalam sistem Iraola, pemain bukan sekadar memainkan posisi, mereka memainkan momen, dan setiap momen mempunyai trigger keputusan dan risiko. Midfield, enjin yang akan dipaksa berubah secara total. Dalam bola sepak Iraola, midfield bukan tempat kontrol game seperti dalam sistem positional play biasa. Midfield adalah zon pembunuh tempo lawan. Mereka mesti menutup passing lane sebelum ia terbuka, mengenal pasti trigger pressing dalam 1 ke 2 saat, keluar dari zon untuk menekan secara agresif. Kembali ke struktur dalam transisi segera. Ini bukan peranan statik, ini peranan yang sentiasa berubah. Dominic Szoboszlai potensi maksimum dalam sistem ini. Szoboszlai adalah profil paling natural fit untuk Iraola. Kenapa? Kerana beliau mempunyai enjin tanpa henti, suka pressing tinggi, agresif dalam duel, kuat dalam larian vertikal. Dalam sistem Iraola, Szoboszlai tidak akan bermain sebagai kreatif midfielder semata-mata, dia akan menjadi hybrid 8/10 pressing engine. Peranan dia akan jadi pencetus pressing dari midfield, pemain pertama masuk second ball, runner utama dalam transition attack. Jika sistem ini berjaya, Szoboszlai boleh naik satu level menjadi pressing box to box elite. Alexis McAllister, brain dalam chaos system. McAllister mungkin bukan pemain paling agresif secara fizikal, tetapi dalam sistem Iraola, itu tidak bermaksud kelemahan. Sebaliknya, dia bakal menjadi tactical controller dalam chaos pressing yang berlaku. Peranan beliau membaca bila press perlu dilepaskan, mengawal spacing ketika full team press, mengimbangi risiko bila centre back keluar line, memastikan transisi tidak hilang struktur. Dalam sistem yang sangat agresif seperti Iraola, pemain seperti McAllister sangat penting kerana dia adalah reset button dalam chaos. Tanpa dia, sistem akan jadi terlalu liar. Ryan Gravenberch adalah profil paling menarik kerana Iraola akan memaksa beliau berubah secara total daripada ball carrier santai, progressor dengan ruang kepada high intensity dual pace midfielder. Apa maksudnya? Defend dengan agresif, press tinggi tanpa takut ruang belakang, sprint recovery dalam transisi, menang duel kedua secara konsisten. Jika berjaya, Gravenberch boleh jadi elite modern age dalam sistem pressing ekstrim. Jika gagal, dia akan tenggelam kerana sistem ini tidak memberi masa untuk berfikir perlahan. Jika midfield adalah enjin, defense adalah garis yang sentiasa berada di tepi bahaya. Kerana sistem Iraola bergantung kepada high defensive line, man-oriented pressing. Ini bermaksud centre back akan naik sangat tinggi, ruang belakang akan sentiasa terbuka, keputusan individu menjadi kritikal. Centre back ialah peranan paling sukar. Dalam sistem Iraola, centre back tidak boleh menunggu. Mereka mesti keluar dari line untuk follow runner, menekan pemain yang drop ke midfield, menutup ruang sebelum ia berkembang. Ini sangat berisiko kerana setiap kali centre back keluar, ruang di belakang terbuka. Tetapi itulah prinsip Iraola, serang ancaman sebelum ia menjadi ancaman. Implikasi untuk Liverpool. Centre back Liverpool perlu laju secara recovery, 1 versus 1 defending, berani dalam duel udara dan ground, disiplin dalam komunikasi. Kalau tidak, sistem akan runtuh dalam transisi. Fullback, pemain paling keras dalam pasukan. Fullback dalam sistem Iraola bukan sekadar defender, mereka adalah wide pressing engine plus transition runner. Peranan mereka naik tinggi untuk menutup wide trap, turun segera bila press gagal, cover ruang besar dalam transisi, menjadi pemain pertama counter press selepas kehilangan bola. Ini bermaksud fullback Liverpool akan menjadi posisi paling fizikal demanding dalam pasukan. Attack dari creator kepada pressing weapon. Ini perubahan paling besar secara mental. Dalam sistem Iraola, striker bukan bintang utama, striker adalah trigger press pertama. Peranan striker perlu memaksa build up lawan ke sisi,
menutup passing lane ke pivot lawan, mencetuskan pressing trigger, memulakan chaos structure. Jika striker tidak bekerja keras, seluruh sistem akan gagal. Winger, defender yang menyerang. Winger dalam sistem ini bukan hanya dribbler, bukan hanya finisher, mereka adalah outside pressing threat. Peranan mereka lock fullback lawan, paksa turnover di wide area, sprint dalam transition, masuk ke box selepas regain. Perkara paling penting dalam sistem Iraola bukan taktikal semata-mata, tapi mental. Setiap pemain perlu faham, kita tidak bertahan, kita menyerang tanpa bola. Ini maksudnya, pressing adalah identiti utama. Kehilangan bola bukan masalah, tetapi peluang. Setiap duel adalah peperangan. Apabila Iraola ke Liverpool, perubahan pemain bukan kecil, ia total. Midfield akan jadi enjin agresif, defense akan jadi garis tinggi berisiko tinggi, attack akan jadi unit pressing utama, dan seluruh pasukan akan berubah daripada pasukan yang mengawal permainan kepada pasukan yang memaksa permainan lawan kucak-kacir. Kerana dalam dunia Iraola, bola bukan untuk dimiliki, bola adalah untuk dirampas dan digunakan dalam masa 3 saat untuk membunuh lawan. Salah satu kekuatan Iraola ialah beliau bukan superstar manager. Beliau adalah system builder. Di Bournemouth, pemain seperti Alex Scott, Semenyo berkembang kerana satu perkara, mereka percaya sistem. Iraola bukan jenis yang terlalu emosional di luar padang, tetapi beliau sangat jelas dalam tuntutan. Jika anda tidak ikut sistem, anda tidak akan bermain. Setiap revolusi ada risiko dan sistem Iraola tidak terkecuali. Masalah utama, high line risk. Centre back terlalu tinggi, ruang belakang terbuka. Kedua, press failure. Jika satu pemain lambat satu saat, seluruh struktur akan runtuh. Ketiga, physical demand. Sistem ini sangat laju, sangat intensif, sangat memenatkan. Jika skuad tidak cukup fit, ia akan gagal. Perbandingan antara Klopp, Slot dan juga Iraola. Klopp, chaos semula jadi, emotional pressing, transition heavy. Slot, positional control, structure build up dan kurang agresif. Iraola, hybrid press system, force chaos, structured aggression. Kesimpulan, Klopp lebih kepada emosi, Slot lebih kepada kawalan dan Iraola tekanan yang sistematik. Jika semua ini menjadi realiti, Liverpool akan berubah menjadi pasukan paling agresif di EPL, pasukan paling tinggi recovery bola, pasukan paling cepat menyerang selepas regain, pasukan paling sukar dibina oleh lawan. Tetapi juga pasukan yang sangat bergantung pada intensiti, pasukan yang boleh terdedah jika press gagal. Namun satu perkara yang pasti, Liverpool tidak lagi akan menjadi pasukan yang pasif. Mereka akan kembali menjadi pasukan yang memaksa permainan, bukan menunggu permainan. Dan itulah perubahan paling besar di bawah Andoni Iraola. Kerana jika Bournemouth boleh menjadi mesin pressing, bayangkan apa yang akan berlaku apabila beliau mendapat Liverpool. Jawapannya akan menentukan hala tuju kelab ini untuk tahun-tahun akan datang. Dan Anfield mungkin sedang bersedia untuk satu revolusi baru, bukan sekadar pengurus baru, tetapi cara bermain yang baru sepenuhnya. Apa pendapat anda tentang taktikal Iraola? Kita jumpa dalam video seterusnya. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe. You will never walk alone.